Selepas 12 tahun menyewa, Khairul Amin akhirnya beli rumah pertama. Okey, ni 2 bulan lepas, Disember 2025, di Siakap Keli. Siapa yang tak kenal mamat ni ya? Khairul Amin, pengasas Sambal Net Berapi, dan sekarang ada restoran. Daripada sambal perniagaan online ke restoran sekarang. Jadi Khairul Amin ada banyak kali berkongsi yang beliau sebenarnya menyewa dan banyak duit yang dapat daripada bisnes, labur baik bisnes, beli kilang, beli mesin, sebanyak tu. Okey, dan beliau hanya ada satu kereta. Sekarang dah 12 tahun, bisnes lebih stabil, ada lebih banyak duit, beli rumah sendiri. 12 tahun mewah, beli rumah pertama, sesi siaran langsung TikTok Live. Khairul Amin, nama lengkapnya Khairul Amin Kamarul Zaman, baru-baru ini mendedahkan bakal mendiami rumah pertamanya tidak lama lagi. 12 tahun menetap di rumah sewa. Minggu depan akan ambil kunci yang pertama. Akhirnya aku ada rumah sendiri 11-12 tahun. Anda mungkin ingat dah pecah rekod 1 juta sales dalam 19 saat yang terpantas sekali di TikTok. Dan ada banyak berjuta duit boleh beli rumah banyak cash. Mungkin anda ingat Khairul Amin akan beli rumah banglo, rumah besar-besar, rumah banglo 4-5 juta ke, dan tinggal seorang. Tapi apa yang Khairul Amin beli di sini adalah rumah kondo yang kecil, 1000 square feet sahaja. Cukuplah aku duduk seorang, nak bela hamster, flower horn, ikan gapi, parking ada 2 tapak. Ini KA sendiri. Okey, KA sendiri pun faham ya, saya seorang saja, kenapa nak beli rumah besar-besar? Dari dulu lagi KA memang pandai menguruskan wang lah. Dan ini yang saya selalu tekankan kepada pembeli rumah pertama, terutamanya yang baru ada sikit mengecapi kejayaan dari segi kerjaya ke, dari segi bisnes ke. Masalahnya bila pendapatan meningkat, gaya hidup pun meningkat. Inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation masuk. Nak rumah lebih besar, nak tukar kereta, nak pergi jalan 5 bintang. Itu semua tak salah. Tapi tunggulah. Melabur balik dalam bisnes dulu, sebab kejayaan dan pendapatan ni bukan selama-lamanya. Sebab tu Khairul Amin dah lepas 12 tahun dah nampak okey lah, stable je, beli rumah untuk diri sendiri. Dan beli rumah ni pun rumah yang kecil saja, 1000 square feet kondo. Okey? Jadi apa yang Khairul Amin, apa yang KA buat ni mengajar kita supaya tahan nafsu. Fokus kepada apa yang kita perlu buat dulu. Yang baru mula kerja, yang baru mula bisnes, fokus kepada pendapatan dahulu. Fokus kepada labur balik dalam bisnes anda. Okey? Lepas tu Khairul Amin umum restoran Rembayung. Ini semua dah tahulah, semua social media semua ada orang review. Selepas 10 tahun dunia online, kini bersedia membuka langkah dunia offline pula. Ini adalah perancangan KA bagi 10 tahun akan datang. Sangat-sangat pandang jauh ya. Jadi di sini saya ingin menekankan lagi ya, yang saya tidak melarang sesiapa pun untuk beli rumah. Malah saya galakkan anda, setiap orang seharusnya mempunyai satu rumah untuk diri sendiri, sekurang-kurangnya satu rumah untuk diri sendiri. Okay? Satu. Yang lain nak lebih tu, itu up to you. Okay? Apa yang saya tak galakkan adalah beli terlalu besar, tak ukur baju di badan sendiri. Kalau nak tengok contoh KA ni. KA ni dah 12 tahun buat bisnes, labur dalam bisnes, baru fikir pasal beli rumah. Setiap orang fasa perjalanan hidupnya adalah berbeza. Yang baru nak bekerja, baru nak buat bisnes, dan anda tiada banyak sokongan kan, anda fokus kepada bisnes, fokus pada kerja, naikkan pendapatan dan kawal nafsu. Jangan gaya hidup juga meningkat. Kepada yang ada sokongan, ada rezeki mak ayah ke atau siapa keluarga yang boleh bantu untuk beli rumah ke,
Untuk beli modal mula bisnes, mungkin anda boleh ambil risiko yang lebih tinggi. Tapi sewa juga tak ada masalah. Kalau nak beli, keluarga belikan, okey lah. Okey. Yang pentingnya jangan banding dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanan hidup yang berbeza, skill yang berbeza, kemahiran berbeza, peluang yang berbeza. Okey? Sekian saja dari saya, Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.